Harga emas turun baru nak beli emas. Tengok dulu video ni sampai habis. Itulah punca pertama kenapa ramai daripada kita yang tak ada pun simpanan emas sampai kesudah. Zaman nenek moyang kita pun waktu tu semua cakap mahal walaupun harga emas baru RM30 untuk 1 gram. Zaman mak ayah kita jadi 100 lebih pun anggap mahal juga. Tak percaya boleh tanya mak ayah kita. Jadi naik ke zaman kita dah jadi RM600 lebih dah untuk 1 gram. Pun semua cakap mahal. Akhir sekali kita terpaksa beli dengan harga lebih mahal untuk dapat barang yang sama. Jadi sebab tu bagi yang baru nak bermula, jangan tunggu harga terbaik. Mula dengan bajet kita walaupun dengan 1 gram ataupun walaupun dengan RM100 dekat Ecomas Gap. Sebab kita tak akan faham kalau kita tak bermula. Hari ni 650 lebih. Orang cakap mahal. Tapi sebenarnya harga tu harga yang dah rendah kalau kita bandingkan dengan 2-3 tahun akan datang. Jadi gunalah duit jangka panjang. Jangan guna duit jangka pendek. Dan kalau nak untung dengan emas, fokus perbanyakkan grab emas mengikut bajet kita. Jangan selalu monitor harga yang menyebabkan tabungan kita tak bertambah. Bila tabungan tak bertambah, kita tak semakin kaya. Jadi bagi penyimpan emas yang berilmu, dia dah tahu dah. Dia beli emas setiap kali ada duit lebih. Dia cari duit, menabung, Itu yang jadi kaya dengan emas. Kalau kita nak mudah tambah simpanan emas kita, tak perlu nak pergi ke branch, nak pergi ke kedai emas. Kita menabung secara online saja. Menabung melalui aplikasi Ecomas Gap. Pergi dekat profil saya ataupun boleh DM.